Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Syams TV. Selamat datang ke podcast siri hadis 40 Imam An-Nawawi. Saya selaku hos anda pada hari ini akan membincangkan berkenaan hadis 40 yang ketujuh. Satu hadis pendek tetapi sangat bermakna. Saya juga sangat berbesar hati kerana pada hari ini dapat kita bersama dengan seorang tetamu istimewa, iaitu Ustaz Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Jaladi selaku seorang guru bahasa Arab di SMKH Syekh Haji Muhammad Said. Baiklah Ustaz, memandangkan kita akan membincangkan berkenaan hadis yang ketujuh ini, izinkan saya membacakannya terlebih dahulu. InsyaAllah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, tulus dan setia menunaikan tanggungjawab. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya dan pemimpin kaum muslimin serta kesemua orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baiklah Ustaz, soalan saya yang pertama ialah, Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada saudara host Muhammad Ikhwan daripada kelas 2 Ihsan dan juga kepada pihak Syams TV. Mudah-mudahan amal kecil ini dapat menyokong sedikit sebanyak usaha menyuburkan bi'ah ilmu dalam bumi Syams yang barakah ini. Sebelum saya menjawab persoalan yang pertama daripada host ataupun moderator, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak biodata Al-Imam An-Nawawi. Rasa tak lengkap kalau kita tak kenal dulu siapa yang menghimpun, yang membukukan hadis 40 Imam Nawawi, betul tak? Okey. Jadi Al-Imam An-Nawawi, nama sebenar beliau ialah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. Beliau juga, Al-Imam Nawawi ni, kalau ikhwan nak tahu, juga merupakan seorang ulama yang sangat dikenali dengan kefakihan dia, orang yang alim dalam bidang fiqh dan juga dikenali dengan kealimannya dalam bidang hadis. Okey, boleh rujuk hadis yang dibacakan oleh ikhwan sebentar tadi dalam modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi terbitan ataupun keluaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Baik. Menjawab persoalan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Gelaran beliau Abu Ruqayyah, seperti mana yang tadi ikhwan baca dalam hadis. Baik. Hadis ini turut direkodkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kedudukan hadis ini, hadis ketujuh Imam Nawawi, Arba'in Nawawi ini ialah hadis sahih dan ulama menilai hadis ini sebagai salah satu hadis pokok yang asas dalam agama. Apa yang dibincangkan? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ini menunjukkan nasihat itu ialah perkara yang asas dalam agama. Fahamkan dahulu apakah itu maksud nasihat. Nasihat menurut Imam Al-Khattabi radhiyallahu anhu ialah apa sahaja ungkapan yang kita kehendaki dengan ungkapan tersebut kebaikan kepada orang lain. Hadis-hadis Rasulullah dipanggil Jawami'ul Kalim. Apa tu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim ni ialah ungkapan yang ringkas tapi mendalam makna dia. Nak tahu macam mana maksud tu? Nak tahu hanyalah melalui tafsiran para ulama. Baik. Ad-dinun nasihah. Dalam agama perkara yang penting ialah nasihat. Apa maksudnya?
Maksudnya kita menginginkan kebaikan berdasarkan takrifan yang disebut tadi. Tapi bukanlah kita cakap agama tu nasihat je semua. Agama tu turut merangkumi 3 aspek utama dia. Apa 3 aspek utama dia? Kita punya kepercayaan kita, iaitu akidah kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua dari sudut pengamalan, ibadah. Dan yang ketiga dari sudut penyucian jiwa, iaitu tasawuf. Maka nasihat menghendaki kebaikan kepada orang lain, dan dia mencukupi hubungan kita dengan seluruh orang yang di sekeliling kita, yang akan kita perbahaskan dalam pusingan yang seterusnya nanti, insyaAllah. Masya Allah, Ustaz. Besar sungguh makna nasihat dalam agama ni. Saya kan kecil je. Baiklah Ustaz, marilah kita ke soalan yang seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih Ikhwan untuk soalan yang kedua. Soalannya, Nabi telah memecahkan nasihat dalam hadis tadi kepada 5 pihak. Kepada siapa? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Betul? Macam Ikhwan baca tadi kan? Okey. Jadi apa maksud Rasulullah kat sini? Kata ulama', ditekankan kepada penting nasihat melalui kita bertanggungjawab untuk memperbaik orang sekeliling kita, melalui apa cara sekalipun, iaitu nasihatlah, iaitu dan yang paling utama pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin itu sendiri. Dan fahamlah, bila sebut kaum muslimin, kita ni orang Islam tak, ikhwan? Islam kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Maka kita mesti mulakan dengan diri kita dulu. Mulakan dengan diri kita sendiri. Okey. Berbalik kepada maksud hadis tadi, Nabi jelaskan ada 5 golongan. Jadi pertama, lillahi, untuk Allah ataupun bagi Allah. Apa maksudnya kat sini nasihat untuk Allah? Siapalah kita nak nasihat Allah, betul tak? Jadi sebenarnya bukan nasihat seperti itu yang dimaksudkan. Nasihat kat sini bermakna kita berhubungan dengan Allah dengan sebenar, iaitu kita mempersiap diri dengan akidah yang betul. Kita mesti kena ada ilmu, iaitu pemahaman yang benar bahawasanya Allah lah yang Esa. Kita kena ikhlas beribadah, kita tidak mensyirikkan Allah, dan kita cinta serta takut kepada Allah. Bila kita nak buat salah tu, kita takut. Kita tahu Allah Maha melihat. Bila mana kita dengar azan contohnya, kita terus nak bergegas ke surau, ke masjid, macam tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, li kitabihi, untuk kitabnya, iaitu kitab apa kita selalu baca tiap-tiap hari, ikhwan? Kitab Al-Quran. Al-Quran. Okey, jadi melalui kitab Al-Quran, apa yang kita perlu buat? Kita baca, kita tadabbur, kita amalkan. Dan yang paling penting sekali, kitab Al-Quran kita faham dia mulia, dan kita mesti mempertahankan kitab kita. Seperti mana kita ada sifat patriotik, kita mempertahankan jalur gemilang kan. Okey. Kemudian yang ketiga, li rasulihi, untuk rasulnya. Bagaimana kita nak nasihat untuk rasulnya yang dimaksudkan dalam hadis ini, iaitu mengikut sunnah baginda, mencintai baginda, mempertahankan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang Nabi tak? Sayang. Okey. Dan yang keempat, pemimpin umat Islam. Yang ni kita tak pelik sangatlah. Kita biasa dengar nasihat pada pemimpin macam mana pula kan? Maksudnya kita mendoakan kebaikan, kita mentaati apa yang pemerintah ulul amri arahkan dalam perkara-perkara yang baik, dan juga kita memberi nasihat dengan adab, bukan seperti mana dalam media sosial kita lihat pada hari ini. Okey. Dan untuk yang terakhir, li ammatihim, untuk orang awam. Apa maksud untuk orang awam? Iaitu saling menyayangi, saling membantu, menegur dengan hikmah, sesama kawan, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. Baik, jelas? Maka kat situ kita faham kelima-lima golongan yang disebutkan dalam hadis, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wali ammatihim. Siapakah yang ditujukan nasihat tersebut oleh baginda Rasul? Oh, macam tu Ustaz.
Betul lah. Siapa kita yang nak nasihat kepada Allah dan Rasul? Macam itulah maksud sebenar hadis ni, baru saya tahu. Ya Ustaz, untuk soalan yang terakhir. Baik, terima kasih untuk soalan yang ketiga daripada ikhwan, dan saya kira ni soalan terakhir lah, betul kan? Baik, macam mana kita nak praktikkan hadis ni secara harian ataupun realistik? Hari ini kita tahu nasihat ni boleh jadi sangat mudah. Pertama, melalui media sosial kita boleh mengongsikan status-status perkara yang baik, nasihat kan, kata-kata, kita sebarkan positivity dalam kalangan masyarakat ataupun follower. Kemudian yang kedua, melalui tempat kerja kita bantulah rakan sekerja kita, kita ingatkan tentang amanah dan kita menjadi role model, teladan untuk kawan-kawan yang lain macam tu. Tempat kerja ni samalah juga dengan sekolah, dan juga dalam keluarga. Contohnya mungkin ibu bapa boleh menegur anak dengan kasih sayang. Mungkin kita boleh yang bersuami, beristeri, berpasangan boleh memberi semangat dan nasihat kepada pasangan masing-masing, dan kita sentiasa mendoakan ahli keluarga kita supaya dilembutkan hati, mudah untuk terima nasihat. Pepatah Arab ada menyebut amilun nas kama turiduna ay yu'amiluka. Maksudnya apa? Bergaullah dengan manusia ataupun bergaul dengan manusia seperti mana kamu inginkan mereka untuk bergaul dengan kamu. Maksudnya macam mana kita nak orang buat kat kita, kita buat macam tu kat orang. Maksudnya kita kena buat baik kat orang, insya-Allah orang lain pun akan nak buat baik kat kita, dan kita sama-sama nakkan kebaikan. Itu yang kita hajatkan daripada kita punya masyarakat kita, kawan-kawan kat sekolah, guru-guru, semua sekali terutamanya. Dan fahamilah, bila kita nak menasihati manusia, nak tak nak bukan kita sekadar berkomunikasi ataupun kita bergaul dengan hati-hati manusia sahaja, tapi kita kena faham yang pemilik hati ni ialah Allah. Nak tak nak kita kena balik semula kepada pencipta kita, banyakkan berdoa, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, baru mudah orang nak terima nasihat yang kita beri, dan mudah untuk kita sendiri nak terima nasihat yang orang lain bagi dekat kita. Ringkasnya itulah jawapan kepada persoalan yang ketiga. InsyaAllah Ustaz, sama-sama kita mempraktikkan apa yang dipesankan oleh Ustaz sebentar tadi. Baiklah Ustaz, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, apakah satu mesej utama dari hadis ke-7 yang pendengar semua boleh pegang? Baik, mesej utama daripada hadis ke-7, hadis 40 Imam Nawawi ini, yang boleh untuk kita pegang, bukan sekadar penonton tapi saya juga orang yang berbicara. Antaranya kita faham bahawasanya hadis ini singkat tapi padat maknanya. Padat bagaimana? Hadis ini membicarakan nasihat bukan sahaja dengan lidah, dengan lisan, tapi nasihat ni juga ialah melalui perbuatan. Kerana Islam itu adalah gaya hidup. Maksudnya apa? Kita kena ikhlas beribadat kepada Allah, kita hormatkan Al-Quran, kitab yang kita baca, kemudian kita cintakan Nabi kita melalui kita mencontohi baginda, sunnah baginda, kemudian kita hormat kepada para pemimpin, dan juga kita saling sayang menyayangi sesama Muslim. Dan melalui pengamalan ini, maka masyarakat kita akan dapat hidup dengan harmoni dan saling kasih mengasihi. Saya akhiri, saya punya turn lah kan, turn bercakap ni. Kiranya saya akhiri dengan memohon maaf sekiranya ada tersalah dan tersilap. Jika ada info-info yang kurang sahih, maka saya mohon maaf. Ini sekadar melalui pembacaan dan kajian yang sempat saya lakukan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Baik, itu sahaja untuk episod kali ini. Kepada para pendengar, jangan lupa kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda, dan teruskan bersama kami dalam episod seterusnya membincangkan hadis ke-8, insya-Allah. InsyaAllah.
Sampai kita bertemu lagi. Jaga diri, jaga iman dan terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.